Pertama, Proton Satria GTI. Sebut saja tentang Proton Satria GTI ini, ramai yang akan minat dengan kereta ini. Ia merupakan hot hatch pertama Malaysia mendapat tuner daripada Mitsubishi. Agak agresif, sebuah kereta yang dibina penghujung era 90-an dan mendapat sentuhan manufacturer handling terbaik dunia, iaitu Lotus. Lebih tepat lagi, sebuah hot hatch yang dibina cukup sempurna. Saya percaya pada hari ini jentera ini masih dicari-cari lagi dengan harga yang masih stabil untuk yang GTI original. Seperti yang kita tahu, Satria GTI ini menggunakan enjin 1.8 liter 4G93NA, antara enjin yang ditune oleh Mitsubishi dan Proton sebagai enjin NA yang ada ciri-ciri performa. Kalau Proton hari ini nak ambil hati peminat balik, ini model yang patut dihidupkan semula. Bukan kereta EV dulu, bukan SUV, tetapi hot hatch model yang mendapat sentuhan DNA daripada GTI sebenar.